Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengesan sebanyak 24,135 kes pelanggaran had laju menerusi pengoperasian kamera sistem kesedaran keselamatan automatik awas di FT03 Seksyen 702 Jalan Kota Baru, Kuala Terengganu sepanjang 17 Februari hingga 5 Mac lalu. Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah berkata, daripada jumlah itu sebanyak 15,553 kes melibatkan kenderaan dari arah Kota Baru, manakala 8,582 kes dari arah Kuala Terengganu. Berdasarkan analisis harian, jumlah pelanggaran tertinggi direkodkan pada 20 Februari dengan 1,771 kes, manakala jumlah terendah direkodkan pada 5 Mac dengan 969 kes. Secara purata, lebih daripada 1,400 kes pelanggaran di had laju direkodkan setiap hari sepanjang tempoh pemantauan tersebut. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas meninjau pengoperasian kamera awas negeri Kelantan di hadapan Istana Kubang Kerian Kota Baru pada Isnin. Menurut beliau, terdapat 3 unit kamera awas dipasang di Kelantan termasuk di kilometer 17 Jalan Gua Musang Kuala Kerai dengan had laju 90 km sejam. Dalam masa terdekat, negeri Kelantan akan dilengkapi satu lagi pemasangan kamera awas iaitu di kilometer 116 Lebuh Raya Timur Barat iaitu Jalan Jeligri. Kamera ini merupakan suatu sistem penguatkuasaan automatik yang dibangunkan bagi mengurangkan kadar kemalangan dan meningkatkan pematuhan undang-undang trafik. Kamera awas menggantikan sistem AES atau Automated Enforcement System yang lama dan dilengkapi pelbagai ciri baru seperti Automated Number Plate Recognition ANPR dan berkemampuan memantau sehingga 360 darjah. Jelasnya, kamera tersebut berfungsi untuk mengesan pelanggaran had laju, kesalahan melanggar lampu isyarat, pusingan U-turn tidak sah serta pemantauan persekitaran jalan raya. Nur Atira Azman bersama jurukamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.